Assalamualaikum. So hari ni kita nak projek kenari kenari. Kita nak tukar dia punya, orang panggil apa, macam resistor dia yang untuk speed ni. Sebabnya kalau korang punya kereta ada masalah aircon, yang mana kompresor korang tak smooth, kejap cut, kejap off, kejap cut, kejap off. So kita dah servis, kita abang siap tukar kompresor baru. Kita sama juga, jadi macam kompresor lama, cut on, cut off, cut on, cut off kan. Dia gila je biol. Okay, so bukan relay lah. So ramai yang mengatakan masalah dekat ni panel switch aircon ni. So kita nak tukar satu set ni mahal sekarang. Dulu murah je masa baru-baru dulu, RM50 set ada bagi free pada zaman-zaman, tapi lah lama lah, 6 tahun dulu kan. Sekarang benda ni, panel ni 170. Kalau move punya yang ada heater tu murah sikit, yang tu adalah kedai potong jual 60-70. Kalau original standard ni dekat 200. So ramai yang kata dia punya speed blower punya, dia punya panggil apa, resistor ke apa, tak ingat nama dia. Yang tu yang problem je kat belah belakang. Okay, so kalau korang yang ada, bila buka aje ni, on je ataupun on AC ni ataupun main ni, kompresor korang tak tuk tak tuk tak tuk, bunyi tu bukan kompresor rosak. Tapi dia boleh merosakkan kompresor, boleh berasap kompresor korang, boleh jam, boleh rosak lah kalau dibiarkan. Try tukar yang ni, modal dia dalam RM50. Nanti abang tunjuk barang dia. Okay, so permulaan kita kena buka dulu ni cover ni. Okay, center console ni cover ni, dia tak ada screw. Kita just tarik dari bawah macam ni dari bawah macam ni. Nampak? Buka, tarik je. Okay, tapi jangan kuat sangat lah, patah. Okay, so kita buka dulu. Okay, yang soket rokok ni korang buka je soket dia. Okay, yang ada 2 pin tu. Pin tu apa ya? Dia punya soket dia. Okay, yang 2 pin je. Okay, right. So bila dah buka macam ni, dia ada skru 1, 2, 3. Satu ni mungkin 4 kot, tapi yang satu ni macam tak tahulah, dah patah ke apa. Okay, right. So ada yang ramai kata, bukan ramai kata lah, komen yang kata, sebab abang masuk dalam grup geng-geng kenari ni, kita tanya info pasal nak buka benda ni, seorang pun tak nak jawab kan. Tak tahu apa masalah, siap delete lagi abang punya posting dulu kan kat Facebook. Kenapa yang diorang sensitif sangat tanya pasal benda ni. Kita nak buka benda ni, nak keluarkan, nak cara yang paling mudah. Sebab nak tarik ke depan, tarik keluar macam tak boleh, sebab wire dia tersangkut. Okay, so abang rasa paling mudah, pemain-pemain cakap, pemain aircon kata kena buka radio. Okay, kena keluarkan radio, baru mudah nak buat kerja. Okay, so rasanya kita ikutlah saranan pemain aircon, kita akan buka radio. Okay, kita keluarkan radio, baru kita akan buka ni, untuk mudah buat kerja lah. Okay, benda tu ada kat belakang ni, kat dalam tu. Okay, kat dalam tu dia punya resistor dia tu. Okay, okay, right. Kita buka dulu. Okay, kita dah buka radio Okay, kita dah buka radio. 1, 2, 3 ya. Kita dah keluarkan radio. So radio ni tak payah cabut lah, kita just letak kat tepi je. Okay, kita letak kat tepi je. Okay, tak perlu nak cabut-cabut lah. Okay, sebab wire dia pun panjang. Okay, so kita next, kita nak buka panel aircon. Okay, tomorrow. Ni barang dia yang kita nak kena tukar untuk switch panel aircon kita ni. Kenari punya ni ada 2 barang. Ada orang kata yang ni, ada orang kata yang ni. Okay, ada orang kata yang ni, tapi ada setengah pemain aircon pula kata yang ni. So abang beli dua-dua je, kita tukar je dua-dua kan, mudah. Mudah, tak ada nak buat kerja 2 kali.
benda pun tak mahal kan. Satu RM30, satu lagi 27 ringgit. Tak mahal lah. Okay, so nak buka je memang rumit benda ni, sebab ni dia berkait-kait dengan blower, blower pula, apa orang panggil, kabel untuk ni angin masuk daripada luar. Nak buka tutup dia punya apa ni, alah lupa lah, kondenser bukan kondenser, cooling coil dia ke apa kan. Okay, so kat atas ni dia ada kabel, dia ada dua kiri kanan kabel tu. Okay, okay, tak apa, nanti kita buka. Okay, ni abang pasang balik sebab hari tu tak sempat masa. Dah buka hari tu ada nak guna kereta nak cepat, abang pasang balik. Okay, ni kita buka balik hari ni. Sebab lagi tu hari tu kita tak ada yang ni, yang resistor ni kita tak beli lagi. So bila dapat info kata resistor ni akan buat hal juga, salah satunya, so abang beli dulu, nanti kita buka balik, kita pasang saya dua-dua ni, habis kita. Okay, okay gang. So kita dah buat keluar dia punya kabel untuk yang hitam ni. Okay, dia ada kat bawah ni satu kabel, yang merah ni jadi kat bawah. Kat bawah ni susah nak tunjuk ke orang lah. Aku dah buka lah dan dia dekat ni, kat sini. Okay, alright. So bila korang dah buka kabel yang dekat aircon ni kan, korang cabut lah 3 soket ni. Okay, so dah boleh keluar lah, tak perlu buat keluar radio. Okay, alright. Memang rumit lah, menatang ni memang rumit. So hari ni kita nak tukar ni dengan yang ni. Okay, alright, jom kita tukar dulu. Yang ni pakai skru je, yang satu ni macam mana ni, kita kena slide ke belakang ni. Jenis slide ke belakang. Okay, alright. Abang tukar dulu lah, abang tak apa nak tunjuk korang macam mana ni, sebab satu tangan je. Abang punya tripod pun tak bawa pula, apa pula, ini tak ada hal. Okay, ini kita buka dua skru ni je. Okay, right. Sebelum tu tengok dulu sama tak? Harap sama lah, jangan buat hal tak sama pula. Okay, so sama okay, right. So ini plug and play je. Yang ni kita tengok balik. Okay, right. Kita buka dulu. Okay, so cabut macam ni je. Okay, ni yang originalnya. Original dah 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Okay, originalnya, number code. So kita tak tahu yang ni rosak ke, yang ni rosak. Kita tukar je lah dua-dua. Okay, harap-harap lepas tu ok lah. Okay, original ni, Japan ni. Okay, so nak pasang je, kau letak je. Pastikan masukkan lah dalam lubang tu. Jangan tak masuk pula. Tu lubang je tu. Okay, tu punya lubang tu, masukkan balik. Okay, lepas tu skru je lah macam biasa. Satu tangan macam ni lah susah sikit. Harap korang tak pening lah tengok. Okay, tapi tak apalah, abang nak tunjuk yang point kita, yang utamanya ni menatang ni. Kita nak tunjuk apa kerosakan, apa barang yang perlu ditukar bila berlakunya rosak. Kita punya kompresor kita on off tuk tak. Okay, so benda ni lah antara alat-alat yang kena ditukar. Okay, right. So yang ni dah settle. Okay, dah settle yang ni. Right. So kita next nak tukar yang ni. Yang ni kita slide je ke belakang ni, tak silap. Tengok dulu. Kita kena keluarkan sensor dia dulu ni. Sensor ke lampu ni.
Sekejap So ni lampu dia, mentol dia. Kita tu cabut dulu, pusing je mentol dia ni. Okay, right. Alright, so yang ni abang rasa kita slide je. Rasanya lah slide je rasanya ni. Ketat juga ni nak keluar ni. Memang pening lah korang tengok video ni nanti. Sedih abang cakap pening. Tak apa, sekejap abang tolak dulu. Tapi rasanya slide memang slide ke belakang je. Right, ngam cumanya ni dia ada lock dia kat sini. Kiri kanan ni, kau umpil dulu. Kangkangkan dia, so slide ke belakang. Tapi yang pasti buka dulu ni, tuas ni punya cover dia. Okey, right. Tolak je ke belakang. So dah keluar. Okey. Dah keluar. Okay, right. Sebiji lagi ni. Macam mana nak keluar ni? Takkan nak kena buka benda datang ni. Nanti kita keluarkan. Keluar je ni, kau pulas je tombol ni okay, nanti dia terbuka ke sana boleh keluar. So kita nak masuk yang baru nak masuk yang baru. Nanti kita slide je masuk. Okey, masukkan dulu kat lubang di ni dulu. Okey, masuk sini Okey, right. Okay, right geng. So macam ni masuk, letak, tolak je. Okay, tolak slide je. Okay, slide je masuk. Macam lah, pakai dua tangan, susah satu tangan ni. Okay, kita tunjuk orang dah masuk. Okay geng, kita dah siap pasang Okay, dah siap pasang semua dah. Okay, right. So nanti kita pasang balik. Okay, pasang balik konsol ni, panel ni Okay, nanti kita test. So nak pasang soket-soket ni better korang buka lah radio sebab susah ni kat bawah ni. Nampak? Semua kat bawah tu. Okay, so sebaiknya memang kena buka lah radio untuk pasang soket-soket dia. Nak buka soket tadi pun sepatutnya kena ni lah. Tapi sebab buka soket tadi sebab kita dah tarik di atas kan, boleh dah buka di atas. Nak pasang memang susah. Buka senang, nak pasang susah. Nak pasang soket memang kena buka radio lah balik. Okay, right, so kita ikat balik lah skru semua. Okay, nanti kita test. The next day. Okay guys, so kita dah siap pasang semua. Kita dah test dan semua dah pasang lah. Okay, semua dah pasang. So memang alhamdulillah langsung tak ada, langsung dah kompresor kita cut in cut off, cut in cut off kan, in apa, on off. Okay, dah tak ada masalah tu dah. Bila abang on pun sekali je tap, dia tak ada tak. Kotak sebelum ni nak on permulaan aircon tu pun kat kipas blower nombor 1 punya speed tu pun dia tak. Ada dua. Okay, so lepas dah tukar dua barang tu memang tak adalah masalah. Abang punya kompresor nak cut awal, cut lambat, okay, ataupun dia gila kan, dia on off tak berhenti macam tu sepanjang jalan dia punya tu. Okay, so memang itulah cerita dia. Kalau kompresor korang jadi macam tu, itu bukan masalah kompresor itu masalah dia punya resistor je ke, dia punya yang apa satu lagi benda yang abang tukar tu kan, yang peta 3 peta 4 segi besar warna putih yang ada dua lampu mentol tu kan. Okay, so abang pun tak pastilah mana salah satu, sebab ada yang kata benda tu, ada yang kata resistor yang untuk speed ni kan. Okay, so pada abang kalau ni better kau tukar je lah dua-dua, sebab benda pun dah berpuluh tahun kan. Okay, dah berpuluh tahun dah dia punya switch tu. So better tukar lah. Sebab kalau boleh buat sendiri tak apa, boleh tukar try satu-satu kan, sebab kita tak ada nak bayar upah. Okay, yang ni pun abang itu yang untuk kabel untuk ambil angin luar tu,
kabel dia tu pun abang minta tolong kawan sebab dia biasa buka. So dia dah tunjuk kat abang kat mana tempat tu. So lepas ni abang boleh buat sendiri lah. Okay, so satu kat belakang ECU, satu lagi betul-betul kat bawah steering ni. Kat bawah steering dia punya kabel dia. Okay, so korang just tarik je dia punya spring tu. Dia bulat, dia tombol bulat. Tombol bulat, keluarkan dia punya punat dia lah. Macam tu je, nak masuk pun tekan je balik. Tak susah pun. Okay. Bila korang dah tengok nanti, korang tahulah macam mana. Dia tak susah pun. Okay. Alright. So kalau hantar kedai, upah memang confirm lah. Abang rasa 50 upah saja, tak lari. Sebab dia benda remeh kan. Tak susah, tak lama, sekejap, tapi dia agak remeh. Tu je lah. Dan sakit tangan lah. Okay. So kos abang dua barang tu sekali dengan shipping, abang estimate habis lah 60 lah, senang cerita RM60. Sebab kalau kita nak tukar panel ni pun, ambil yang half cut pun tak tahu elok tak elok, berapa lama boleh pakai kan. Lepas tu kalau yang move punya dia ada heater, so ada kena buat something sikit lah untuk pastikan dia tak ada kacau korang punya temperature suhu tu nanti. Sebab dia tak straightforward lah yang ada heater tu. Okay. So yang ada heater tu pun 80 half cut jual. Kalau yang original kembar Kenari memang dekat 200 lah, 150. Okay, so yang second hand memang original second hand Kenari punya memang 100 lebih, dekat 200 lah. Orang kata senang cerita 170 sekali dengan upah semua korang akan habis 200 lebih lah. Okay, alright. So pada abang tak baloi, baik kita tukar je benda tu, baru RM60 kan. Kalau nak belajar boleh buat sendiri, dah jimat upah lagi kan. Okay, so macam tu je lah perkongsian abang untuk kali ni. Untuk masalah Pro 2 Kenari, kelisa kancil kembara, samalah mana kereta pun, kelisa Kenari ke Myvi ke apa, Wira pun, kalau ada masalah kompresor asyik cepat sangat cut tu korang punya kompresor, ataupun lambat cut, ataupun gila kan, dia gila pump tetang kompresor tu, korang buat lah benda ni, tukar benda tu. Okay. Alright. So memang alhamdulillah langsung tak ada. Abang buka tingkapnya sepanjang jalan ni, buka aircon sebab nak dengar kan kompresor tu ada clicking lagi tak kan. Dia cut off cut in kan. Okay. Right. So memang alhamdulillah lah, daripada semalam tak ada. Okay. So harap bermanfaat lah. Okay. Share, jangan lupa share, like, share kawan-kawan. Okay. Assalamualaikum. Ciao.